So kalau korang nak tahu robot apa yang Cap akan expose hari ni, orang mana yang sesuai guna robot ni, berapa modal yang dia nak pakai, macam mana robot ni operate, macam mana dia boleh buat untung, dan yang paling penting sekali, result dia macam mana. Tak ada jalan lain. Tengok video ni sampai habis. Jangan skip iklan. So guys, welcome back to channel YouTube Cap. Hari ni aku sangat frust lah sebab aku tak expose robot ni dekat korang tahun lepas. Sebab aku pun baru tahu ada robot yang lagi power daripada robot-robot yang Cap pernah expose sebelum ni. Kali aku kan yang sebelum ni dah make profit kan 100% apa semua. Tapi yang ni lain babe. Dia lain. Dia tak pening kepala. Korang pakai plug and play je. Even beginner yang kau ni memang tak ada basic langsung, kira memang ayam lah kalau bab robot ni tak tahu apa-apa. Tapi tekan jalan je, korang tinggal, esok kau bangun tidur, dia dah buat profit. Macam mana kan? Ini kalau bagi dekat geng-geng promotor lain ni, habis diorang jual ni beribu ni. Tapi dengan Cap kau jangan borak lah. Kau masuk je channel, kat situ free je gua bagi lu. Gentle. Buat apa mah? Cap dah boleh buat duit dengan trading. Kenapa nak kena jual pula robot ni kat korang? Sama-sama pakai mah. Okay, let's go. Kita introduce dekat you guys robot Evo Trade. And hari ni kita akan bedah dia, kita akan ngamkan dia robot ni. Kita akan ini Evo Trade, ini gold. Kita akan masuk ke dalam gold. Kita nak tengok macam mana dia buat duit. Serendah berapa? Apa? $1000. $1000 tak semua orang boleh pakai. 500 pun tak semua orang dapat ada dalam poket. 500 sanggup nak risikokan untuk pakai robot ni. Gua cakap gentle. $100 dah boleh jalan mah. $100 kau pakai dekat constant FBS. Kan? Pacak kat VPS, jalan, easy. Okay, jom kita tengok berapa besar risiko dengan juga berapa besar profit yang dia boleh buat. Let's go. Ingat ya, step pertama sebelum kita nak test apa-apa robot, kita kena back test dulu. Benda ni aku dah explain dekat korang banyak kali dah. Korang jangan gatal-gatal ketiak pergi deposit, pacak dekat VPS terus run. Itu step yang salah. Step yang paling betul adalah apa? Betul anak-anak, korang back test dulu. Sebelum back test apa dia? Sebelum back test korang kena download dulu data candle. Sebab kalau nak back test direct dengan MT4 memang banyak candle yang cacat. So untuk elakkan korang punya result tu tak cantik, download dulu candle. Benda ni free. Kat dah bagi tahu banyak kali. Download dulu tick story yang ni, nampak? Kat download dulu siap-siap, nampak? Complete ni. Cara nak download simple je. Pergi je dekat mana community, cari gold, nampak? SAU USD, right click, tekan export to MT4. Korang pilih lah nak download sebulan ke, tahun ke, 2 tahun ke, 5 tahun. Tapi yang percuma maksimum setahun je. Tadi Cap dah download sebulan, daripada 1 bulan 4 2025 sehingga 30 April 2025. Kenapa tak nak backtest nama? Korang backtest lah sendiri, takkan semua benda nak kena swap. Okay. Tapi memang Cap cakap kat korang, ini memang lazat guys. Tak tahulah macam mana owner dia boleh bagi secara percuma. Okay, so kita share benda baik. Let's go. Kita dah siap download data. Kita akan tutup tick story light ni. So kita akan pergi ke platform FBS. So cara install simple je. Okay, kita tutup dulu siap-siap ni semua. Tutup. File tu macam biasalah korang kena download. Nanti kalau nak download simple je, korang kena pergi kat channel Cap. Dekat situ Cap akan bagi robot ni secara percuma. Jangan lupa tekan button subscribe dan tekan button loceng FBS, baru korang tak terlepas dengan next robot yang terlalu bahaya untuk kita expose dekat social media lain. Kita kena expose dekat YouTube sebab kat YouTube tak ramai orang. Betul ke tak ramai orang kat YouTube ni? Okay. So bila korang download, korang nampak kat sini Evo Trade version V1.1. So korang kena extract dulu. Okay, copy je robot Evo Trade ni. Mana Evo Trade? Ni. Copy kat sini. Pergi dekat FBS. Tekan button file. Open data folder. Okay, tekan MKL4. Tekan export. So korang paste je kat sini. Macam biasa. Nampak ni? Bersepah dah macam-macam robot dah kat dah review. So ini one of the best lah. Sesedap rasa. Aku cakap, tak sabar nak guna dan tak sabar nak payung kat korang. Another 100% robot yang Cap buat dan Cap share dengan korang secara percuma. Kalau sebelum ni kita buat apa? AI Gen kan? AI Gen dah capai 100% kan? Yang ini InsyaAllah kita akan buat 100% guna robot. Percuma je. Tak perlu beli-beli beribu. Buat apa? So, kita pergi dekat sini. So, kita dah download. Kita akan pergi kat bahagian button apa? Bahagian strategi tester. Tolong zoom
zoom strategi tester ni. Bagi tahu korang kat sini lah tempat korang nak backtest. So tekan kat sini, dia akan keluar macam ni. Okey. So korang pilih lah Evo Trade, pilih simbol gold, okey. SAUSD. Macam Cap akan backtest bulan lah, tak ada maknanya Cap nak backtest tahun untuk korang. Korang nak download robot ni, korang backtest lah sendiri, nanti bagi tahu dalam channel macam mana korang punya result. Okey, kita akan backtest serendah $100. Okey, biar dia kena dengan jiwa-jiwa marahan ni, semua orang boleh pakai. Aku tak nak lah review review robot, tapi robot tu minimum deposit $10,000. Baik, tak payah review. Nak buat apa review robot $10,000, siapa je boleh pakai kan. So kalau $100 ramai lah orang boleh pakai, minimum tak sampai RM500. So kalau RM500 korang tak ada juga, tak payah trade lah. Okay, tak payah trade, simpan je duit tu dalam ASB. Sebab trading ni dia dah sampai bahagian 4 risk. So kalau korang tak rasa ataupun tak ada feeling untuk merisikokan apa-apa duit, so you are not in category of a trader. So tengok dah speaking, awak bukan sebahagian daripada seorang yang ada jiwa trader. Jiwa trader ni dia kena ada ambil risiko. Macam kat sini Cap mendidik awak semua supaya ambil risiko pada amount yang orang kata agak logik lah, $100. Kalau awak profit 10%, awak dah dapat $10. $10 awak withdraw dalam RM40. RM40 boleh lah bawa family pergi beli KFC. RM40 boleh ke? Boleh lah, dapat burger apa semua kan. So kalau you guys kecil lagi daripada tu, so bila let's say you profit 10%, let's say awak deposit $10, awak profit 10%. Wah, dengar besar 10%. Tapi dia 10% daripada $10, berapa? $1. Membawa $1. Beri rokok Suria. Okay, so inilah logik dia. $100 minimum deposit. Ini paling rendah lah yang Cap recommend. Kalau korang tak ada $100 ni, korang menabung lah dulu sementara nak ada $100. So tekan dekat sini, okay. So kita akan tekan button start right now. Kita akan tengok use date dia berapa, 1/4/2025 sampailah 30/4/2025. So ada range bulan kat situ. Kita dah nak target banyak, kita nak at least dia bawa berapa persen. Come on, teka dulu, kita nak buat berapa persen ni. Kita nak buat berapa persen ni. Kita tengok. Cap pun tak sure, sebab tadi Cap main test je tapi dah okey. Ini Cap sendiri tak tahu berapa sebenarnya dia akan buat. Cap rasa kalau lah dia punya drawdown dia bagus, 5% dah cukup baik. Tengok, saya bukan seorang yang suka dapatkan profit yang besar. 5% is good enough. Kalau setahun 60% mah. Okey, kita jalan sekarang. Nampak? Tak ada tekan, tak ada usia apa-apa setting dia. Setting dia memang default setting sahaja. Nampak? Dia akan keluar. Pastikan guna akaun Sen FBS. Kalau broker lain jangan korang tanyalah. Kayak tak reti nak jawab apa kalau broker lain. Sebab lain broker dia punya, walaupun price ni sama, tapi kadang-kadang candle dia tak sama. Ada yang ada spike lebih, ada yang ada spike kurang, ada yang ada latency tinggi, ada yang ada kurang latency, ada yang spread macam ni, ada yang spread macam ni, ada yang ada charges, ada yang tak ada charges. Cerita dia memang panjang. Kalau korang tanya pasal Sen FBS, senang. Sebab Cap pun pakai Sen FBS. Easy. Okay. So kita tengok berapakah modal yang dia akan pakai. Nampak? Kita akan run dekat time frame H1. So let's say kat sini nampaknya dia tak adalah terlalu hold sangat. Dia lebih kepada intraday lah kan. Dia ada stop loss, ada TP. So dia akan make profit. Sometimes dia akan hit stop loss lah. I think it's good. So kita tengok kat sini, dia punya maksimum dia pergi berapa ni? Dekat garis 1 berapa ni guys, balance dia ni. Balance tertinggi yang dicatatkan sebanyak 142 USD. Bermaksud dia dah spike sehingga 40% daripada $100. Tapi disebabkan dia mungkin kena stop loss kot ni. So dia drop kepada 127 USD. Ini pun sebab dia close at stop. Nampak? Dia close at stop ni. Maksudnya sepatutnya trading ni kena bersambung ke bulan hadapan. Tapi sebab kita set sampai 30 April saja, dia stop. And walaupun dia ada stop, kat mana dia cut loss lah sebab kita set sampai 30 April je, tapi dia still profit 27%. Modal 100 dah profit $27. 27%. Wow. So guys, apa lagi mau tunggu? Maximum drawdown dia
masih lagi di dalam par yang sangat baik sebab dia make profit 27%. Dia punya drawdown dia 24.64%. Maksudnya apa? Profit factor dia lebih besar daripada loss. So ini adalah EA yang consider adalah sebagai good EA, yang mana risk reward dia sangat balance. That's why Cap cakap, kalau Cap tahu ada robot ni 6 bulan lepas, Cap tak pakai agent, Cap akan pakai benda ni. Gentle cakap, serius, tak tipu. So korang nak pakai tak robot ni? So kalau korang nak pakai robot ni, korang boleh tekan link dekat bawah. Ada link Telegram kat situ. Tekan je kat situ. Tunggu je Cap bagi file EA ni. Cap tak nak bagi dekat mengata-kata, mengarut, nanti hilang. Dan korang jangan tanyalah minta Google punya file ke apa ke, tak ada. Kita share dekat Telegram tu je, senang. Korang stay dalam tu. Kat situ lah ada promo merchandise. Kat situ lah ada promo rebate lah apa semua kan. Kat situ semua senang. Kita gentle deal kat situ je. Okay, so kalau korang ada masalah juga dalam link tu ada nombor telefon admin, boleh contact admin kalau ada nak bertanya soalan apa-apa. Tapi nanti expected kita akan jawab secepat mungkin lah, bukan instant sometimes korang punya soalan tu menakutkan. Kadang-kadang admin pun tak tahu jawab apa, dia akan tanya Cap dulu. Okay, so kita akan jawab secepat mungkin insyaAllah. Semoga you guys mendapat manfaat daripada video ni. Kita jumpa lagi dalam next video insyaAllah. Assalamualaikum. Salute guys.